Aku balik lagi. Tayar pun dah pancit. Betul-betul dah lama tak dipakai ni. Kawan-kawan, tak apalah. Sementara Bas nak tengok-tengok basikal ni, kawan-kawan saksikan dulu Yah Ekson tu ya. Saksikan! Ya, apa khabar adik-adik semua? Kali ini kita akan belajar di mana pelajaran kita yang lalu tumbukan dan kenangan. Kini kita akan belajar kemahirannya pula. Sedia? Ya! Hormat! Kita mulakan dengan teknik tumpukan tangan kosong. Pasang! Tumpukan hadapan. Up! Ya! Sisi. Up! Ya! Samping. Up! Ya! Siku. Up! Ya! Tangan belakang. Up! Ya! Up! Bagus. Kali ini kita tunjukkan cara kenangan pula. Sedia? Ya! Hormat! Kita mulakan dengan teknik serangan tenangan. Pasang. Dengan hadapan. Up. Ya! Layang. Up. Ya! Sisi. Up. Ya! Tenangan belakang. Up. Ya! Up. Ya. Bagus. Jadi, sekali ini saya akan tunjukkan cara elakkan. Di mana elakkan di luar, kiri dan kanan, elakkan dalam dan elakkan luar. Okey, adik-adik kita akan tunjukkan caranya. Sedia? Ya! Hormat. Up. Ya! Sekali lagi. Elakkan di dalam. Ya. Up. Ya! Itu adalah elakkan dalam. Sekarang kita akan tunjukkan elakkan di luar. Up. Ya! Bagus. Adik-adik, itu adalah asas kiri dan kanan, elakkan. Kali ini kita akan tunjukkan elakkan di mana elakkan dan tapak. Kita panggil tapak 3. Sedia? Ya! Hormat. Up. Ya! Ya! Ya. Itu adik-adik, elakkan dalam. Sekarang kita tunjukkan elakkan luar. Up. Ya! Ya! Bagus. Itu dia. Elakkan di luar. Jadi adik-adik tentu boleh dapatkan. Jadi inilah pelajaran kita untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di hari lain. Kita akan tutupkan gelanggang dengan sembah salam. Ya. Up. Semoga kita berjumpa lagi dalam Ya! HK Sontu. Bye-bye! Banyak betul kerja Bas ni. Kawan-kawan, sanggup ke tunggu? Tak apalah. Supaya kawan-kawan tak bosan, saksikan dulu TV ya. Bas nak baik pulih basikal ni. Saksikan.